Kalau nak bina aset, aset apa patut kita mula kumpul? Ramai orang cakap kena bina aset, jangan habiskan duit. Tapi persoalannya, aset apa sebenarnya yang patut kita mula kumpul? Bila sebut aset, ramai terus terbayang rumah, tanah atau hartanah. Bagus, tetapi bukan semua orang ada modal puluhan atau ratusan ribu untuk bermula. Jadi adakah kita perlu tunggu duit banyak baru boleh bina aset? Tak semestinya. Bagi akak, kita boleh fikir aset dalam beberapa kategori. Ada aset yang boleh menjana pendapatan seperti hartanah atau perniagaan. Ada aset untuk pertumbuhan jangka panjang seperti pelaburan yang sesuai dengan tahap risiko kita. Dan ada juga aset yang kita kumpulkan sebagai simpanan nilai jangka panjang. Contohnya emas. Yang penting faham tujuan, risiko dan kemampuan kita. Sebab itu, akak suka konsep kumpul emas sedikit demi sedikit. Bukan kerana emas menjanjikan kita cepat kaya, tetapi kerana kita boleh menukarkan sebahagian wang yang mudah dibelanjakan kepada aset fizikal yang boleh disimpan untuk jangka panjang. Tak perlu tunggu mampu beli sekilogram, mulakan kecil, fokus pada konsistensi. Sebab kalau setiap bulan kita kata nanti bila ada duit lebih aku mula, 5 tahun boleh hilang begitu saja. Persoalannya bukan berapa besar kita mula, persoalannya 5 tahun dari sekarang, apa aset yang kita sudah ada. Cuba tengok aset kita hari ini. Kalau kita belum mula membina apa-apa, pilih satu aset yang kita faham dan mulakan mengikut kemampuan. Jangan hanya kumpul barang, mulakan kumpul aset. Follow akak video seterusnya, akak akan kongsikan 3 ciri aset yang baik untuk orang biasa mula kumpul.